Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak goreng ikan. Jom, let's go. Okay, first, kita pilih dulu ikan berapa banyak yang kita nak masak. Untuk hari ni saya nak buat 6 ekor ikan. Mula-mula sekali, kita lepas ikan ni dah disiang, kita pun kelar-kelar lah ikan ni supaya ikan tu cepat masak, dalam dia pun masak. And then garam kunyit tu pun terasa lah dalam dia punya ikan tu. Lepas dah siap, macam saya cakap tadi, kita akan tambah garam dan juga kunyit. Okay. So dekat sini kita tambah garam. Ikutlah kalau rasa berapa banyak. Kalau kat sini saya letak dalam 1 sudu garam dan 1 sudu kunyit. Supaya cukuplah rasa garam dan kunyit dia tu. Kunyit dia tu jangan terlebih banyak. Nanti tak sedap sebab terlebih rasa kunyit. Kalau kurang pula nanti tak nampak macam ikan goreng. Nanti nampak pucat sangat ikan goreng tu. Jadi dia macam agak-agak lah. Untuk yang ni, saya letak 1 sudu garam dan 1 sudu kunyit. Lepas tu kita pun uli-uli. Guli pula dah. Gaul dia. Gaul-gaul bagi dia sebati dengan semua-semua tu. Dan kita pun boleh masak. So, kita kena panaskan minyak. Sebab nak goreng ikan kan, kena banyak sikit. So, kita tunggulah minyak ni sampai dia panas. So, kita masukkan kita punya ikan. Bismillah. So, kita tunggulah dia goreng. So, okay. So, ikan kita ni kita terbalikkan dia. Oh, tak garing lagi lah guys. Awal pula pusing. So, lepas aku terbalik lagi sekali, dia nampak pudar macam tu. Maksudnya, dia punya kunyit tak cukup. So, kita kena tambah kunyit sikit. Lepas tu, nanti kejap lagi. Kalau bila ni dah garing kan, kau boleh rasa lah dia masin ke tak. Kalau dia masin, okey lah. Kalau dia tak masin, kau kena tambah garam. Aku terbalik lagi sekali. Dia dah nampak crunchy tu. Tapi dekat sini kita boleh nampak dia punya kulit tu dah tercabut-cabut. Ni sebab dia minyak tak panas kalau masuk. So, tadi minyak aku tak panas sebenarnya. So korang kena make sure lah minyak tu panas. Kalau tak dia jadi macam ni lah. Mantap. Tapi ni dia nak masak dah. Kejap lagi dalam 3 minit aku dah boleh angkat. So kita akan masak yang seterusnya. Ikan kita dah boleh angkat dah. Kita nak angkat dia. Teruskan minyak dia. Masukkan minyak. Gitu. Aku letak tisu sebab apa? Sebab dia nak bagi dia serap minyak-minyak tu. So tak adalah berminyak sangat nanti. So ikan ni aku dah ngomol-ngomolkan dia dengan kunyit tu tadi. Kunyit ni sebenarnya tak boleh banyak sangat. Kalau dia banyak sangat tak sedap pula sebab terasa lebih kunyit. Tapi bila kurang kunyit dia tak cantik. So kita kena letak dia ngam-ngam je. So kita dah tambah kan. Ni minyak ni confirm dah panas sebab tadi kita dah goreng kan. So kita boleh letak di sini. Rasa tak panas kan minyak tadi. Tapi yelah siapalah kita. Aku nak cepat so aku masak dia. Aku letak dia tadi muat kan. So boleh. So kita tengok macam mana hasil dia. Nanti kejap lagi kita tunjuk dah siap macam mana. Inilah hasil ikan goreng aku. Yang last ni je yang nampak elok sikit. Yang lain semua hancur. Macam biasa aku akan hantar gambar. Ini dia tak nampak sangat gambar dia. So inilah hasil ikan goreng saya hari ni. Korang jangan risau, ni telefon saya lagi satu. Bukannya saya edit lah. Memang gambar dia macam ni, okay? So selamat mencuba dan terima kasih dah menonton.